pertolongan hanya kepada-Nya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita mohon agar Allah jauhkan diri kita daripada jahatnya diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga mohon agar Allah lindungi diri kita daripada keburukan amalan-amalan buruk kita. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah, sesungguhnya sesiapa yang diberikan petunjuk Allah maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sesiapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya, melainkan dia mesti kembali semula kepada jalan petunjuk dan hidayah Allah. Nasyhadu an la ilaha illallah, kita jadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak kita sembah melainkan Allah. Wa nasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita juga jadi saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan pesuruhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari sama-sama kita fakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia Allah memberikan ruang dan peluang kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk sebentar di rumah Allah, di dalam majlis, di dalam platform Maya ni, untuk sama-sama kita mempelajari dan mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang ni sedang berada pada ayat daripada surah Yusuf. Cuma malam ni saya minta maaf, kita live dalam kereta ni sebab saya sekarang ni berada di Selangor, masih lagi berjalan ASEAN Youth Ulama Summit, persidangan ulama belia ASEAN pada malam ni sedang berlangsung. Saya minta keluar sekejap untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita untuk kita teruskan sesi kita pada malam ni, iaitu tadabbur surah Yusuf. Jadi saya minta izin, saya nak share skrin insya-Allah. Baik. Pada siri yang lepas, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kita melalui kalamnya daripada surah Yusuf ini. Allah memulakan plot awal kisah bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam ketika usia kecilnya. Sudah tentulah dia sudah pun mampu berkata-kata lah. Maksudnya boleh bayangkanlah usia dia mungkin dalam umur masih kecil, mungkin 5, 6 tahun, 7 tahun macam tu. Dia cerita kepada ayah dia tentang mimpi yang dia lihat. Ada 11 bintang, kemudian ada matahari dan ada bulan datang dan bersujud kepada baginda di dalam mimpi itu. Bila diceritakan kepada Nabi Yaqub alaihissalam, iaitu ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam, maka Nabi Yaqub memberitahu kepada anaknya, jangan ceritakan kisah ini, jangan cerita mimpi ini kepada abang-abang kamu. La taqsus ru'yak, jangan kamu cerita mimpi kamu ni ala ikhwatik, kepada abang-abang kamu. Fayakidu laka kaida, maka mereka ni, ayah bimbang, takut mereka ni pasti akan merencanakan satu rencana yang tak baik. Satu perkara yang kita dapat pada minggu lepas juga, mungkin saya ulang sikit, iaitu setiap perkara ni kadang-kadang kita kena pilih untuk berkongsi. Sama ada kita berkongsi itu kepada orang yang tepat dan sesuai dengan apa yang kita hajatkan daripada perkongsian kita, ataupun tidak ada apa-apa keperluan yang kita nak sampaikan kepada mereka, maka perkara ini perlu ada sikap berhati-hati. Kerana apa? Kerana tidak semua perkara yang kita suka kadang-kadang mendatangkan kesukaan kepada orang lain. Sebagai contoh yang paling mudah, kadang-kadang kita suka makan nasi goreng ataupun laksa sebagai contoh. Mungkin kita rasa kita perkongsian kita tu orang lain akan suka. Of course lah, semua orang akan suka bila tengok kita makan, seronok. Tapi cuba bayangkan kalau apa yang kita kongsikan itu sampai kepada seorang yang sudah berhari-hari tak makan. Contohnya kalau
contohnya di Gaza contohnya. Mereka lihat apa yang kita sedang nikmati di sini. Bukan soalnya tak boleh nak berkongsi, tetapi perkongsian itu kadang-kadang tidak mencapai hasrat yang kita nak tujukan. Kita nak orang gembira, tapi kadang-kadang dia boleh juga mengundang perkara-perkara yang duka. Dalam konteks kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub ni, cerita ni, sebab apa? Bukan soalnya tentang abang-abang dia ni jahat ke tak jahat ke, tetapi biasanya Nabi Yaqub beritahu kepada Nabi Yusuf, inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan ini merupakan sejenis makhluk yang sentiasa mencari-cari peluang untuk merosakkan perhubungan, dan salah satunya adalah daripada perasaan iri hati tadi, dibakarnya perasaan itu menjadi perasaan yang menyebabkan seseorang itu bertindak dengan cara yang negatif. Jadi untuk melindungi perkara-perkara berikut, maka perkongsian kita ataupun makluman kita itu perlu disasarkan dengan niat yang tepat dan jelas, dan menghasilkan impak yang positif kepada orang lain, insya-Allah. So pada malam ni kita pergi kepada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 7 dan ayat 10. Plot di mana dengki dan rancangan jahat. Nanti kita akan tengok bagaimana syaitan ini memanipulasikan perasaan manusia yang pada asalnya ia hanyalah dalam bentuk perasaan dalaman, tetapi dia boleh ditukarkan kepada rancangan-rancangan. Ini peranan syaitan kat situ. Nanti kita tengok. Baik, mari sama-sama kita tengok pada ayat yang ke-7, firman Allah Subhanahu wa taala, لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Sesungguhnya pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Terjemahannya. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dikasihi oleh ayah kita daripada kita. Padahal kita adalah satu kumpulan yang kuat. Sesungguhnya ayah kita dalam keadaan yang nyata kesesatannya. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke tempat yang jauh, supaya perhatian ayah tertumpu kepada kamu, dan setelah itu kamu akan menjadi kaum yang baik. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi campakkan dia ke dasar perigi supaya dia dipungut oleh kafilah musafir. Sadaqallahul azim. Ayat 7 hingga 10 ini menyambung lagi kisah bagaimana apa yang digambarkan oleh Nabi Allah Yaqub, iaitu ayah kepada Nabi Yusuf ini, ternyata benar. Dan ini sebenarnya sesuatu yang sudah dijangka, kerana Nabi Yaqub alaihissalam ini juga adalah seorang Nabi yang diberikan kepadanya kecerdasan ataupun mukjizat untuk mentafsirkan mimpi, mentadbirkan mimpi. Maka daripada mimpi Nabi Yusuf tadi, bacaan oleh Nabi Yaqub AS akan berlaku sesuatu
yang tidak baik kepada Nabi Yusuf jika perkara ini diketahui oleh abang-abang Nabi Yusuf alaihissalam, dan untuk mengelakkan daripada itu, Nabi Yaqub alaihissalam ni mengetatkan lagi penjagaan dia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan sehinggakan tidak diberikan peluang untuk dibiarkan Nabi Yusuf ni bersama dengan abang-abang dia. Gitu sekali ya. Dan satu lagi kata ulama tafsir, Nabi Yaqub alaihissalam ni adalah seorang yang sudah lanjut usia pada ketika itu, dan abang-abang kepada Nabi Yusuf ini sudah pun dewasa. Maka perhatian dan juga kita kata dampingan yang lebih diberikan kepada Nabi Yusuf dan adik dia yang masih kecil. Macam biasalah, kalau kita ada adik-adik ramai, biasanya yang akan didukung-dukungnya mestilah adik yang bongsu kan. Takkanlah abang sulung nak kena dukung lagi gitu kan. Tapi dia membawa dan mengheret satu persepsi yang lain pula kepada abang-abang dia ni, iaitu mereka ni mengatakan bahawa ayah ni pilih kasih lah. Macam tu lah lebih kurang kan. La Yusufu wa akhuhu, cuba kita tengok Yusuf dan adik dia ni ahabbu ila abina minna, lebih dikasihi daripada kita. Ini persepsi. Dia tidak mampu membaca secara jelas, tapi persepsi. Dia rasakan begitu. Dan kita kata kita kalau kita jadi ayah, kita jadi ibu, kita tahu perasaan kita pada anak-anak ni memang ada perbezaan, ada perbandingan. Tapi walau bagaimanapun seorang ayah yang adil tetap memenuhi hak-hak dia. Tetap memenuhi kita tanggungjawab yang menjadi kewajipan kepada mereka. Akan tetapi soal perasaan ataupun ialah kadang-kadang anak yang degil dengan anak yang dengar cakap, mestilah kadang-kadang kita akan lihat perbezaan dari segi layanan. Lebih selesa dengan anak yang mendengar cakap daripada bertekak kita kata dengan anak yang degil sebagai contoh. Tapi mereka ni menjadikan ini satu sebab untuk mereka ini merasakan bahawa tidak patut lagi Yusuf ini bersama dengan ayah. Tak boleh biar ni, tak boleh jadi. Sebab apa? Sebab kata mereka, wa nahnu usbah, dan sedangkan kita ni dalam kelompok yang lebih utama dan lebih awal, dan kita ni adalah kelompok yang lebih ramai. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Yusuf alaihissalam ni adalah mak Nabi Yusuf dan adik dia ni adalah mak yang lain daripada adik-beradiknya yang lain. Dalam setengah riwayat katanya Nabi Yaqub ini mempunyai beberapa orang isteri, dan beberapa orang isteri tadi yang awal-awal tu melahirkan abang-abang dia, tapi daripada isteri yang satu lagi ni mak kepada Yusuf dan adik dia ni. Dalam satu riwayat disebut sebagai Bunyamin. Bunyamin itu daripada sumber Israiliyat lah, kita kata kisah-kisah Bani Israel dulu menamakan dia sebagai Bunyamin. Okey, tak apalah. Tapi yang pentingnya ini menyebabkan menjadi satu sebab yang sangat kuat mereka membenci Nabi Yusuf. Bahkan mereka menjadi satu sebab lebih kuat membenci ayah dia sendiri. Sehingga kan mengatakan inna abana la fi dhalalim mubin. Ayah ni memang sesat, maknanya tak patutlah macam tu. Dan ini sebenarnya biasa berlaku kepada orang-orang yang ada perasaan hasad dan dengki, bahkan sikap ego kepada diri sendiri. Cuba ingat apa yang berlaku kepada Iblis, laknatullah. Persoalan kenapa Iblis ni benci sangat kepada Nabi Adam? Sebab apa? Sebab kata dia, sebab engkau lah, aku ni dihina dan dilaknat. Maka disebabkan itu aku tambah lagi benci pada engkau. Sehingga kan anak keturunan kau pun aku dendam dan aku akan hanyutkan dalam kita kata masukkan dalam neraka. Tapi kalau kita perhati susul balik apa kisah sebenarnya yang menyebabkan Iblis ini dilaknat, bukan sebab Nabi Adam. Kalau kita tengok, dia dilaknat kerana dia tidak menurut perintah Allah. Allah yang meminta dan mengarahkan Iblis untuk sujud hormat kepada Adam, dan dia sendiri tak nak sujud, bahkan dia ego, aba wastakbar.
Kata Allah, dia ni abah. Dia ni apa, mengabaikan. Dan dia takabur, cakap besar. Dia kata, mana boleh aku dijadikan daripada api, dia dijadikan daripada tanah, tiba-tiba aku nak kena sujud. Dia junior, aku senior, takkan aku nak ikut dia. Tapi dia lupa, apa yang dia buat itu adalah bukan menentang Adam, tetapi dia menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan menentang Allah tu dia dilaknat. Tetapi sikap orang yang ego dan sombong ni, dia akan cari poin untuk justifikasikan kenapa dia ni jadi macam ni. Sebab tu lah, sebab engkau lah. Inilah yang berlaku. Sebab itulah Nabi Yaqub alaihissalam ni dah sebut awal-awal, inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Syaitan ni memang dia tak akan lepaskan peluang. Ada je peluang untuk dia nak kaitkan, untuk merosakkan manusia, dia akan gunakan sifat-sifat ini. Baik. Kalau kita perhatikan pada ayat 8 ini, dia sekadar luahan perasaan. Dia duduk sembang-sembang, luahan perasaan, tak puas hati. Dan kebiasaan luahan perasaan ini dia datang daripada sifat diri kita. Kadang-kadang dia tak puas hati. Dia rasa sedih ke, dia rasa marah ke, dia rasa geram ke dan sebagainya. Itu perasaan naluri manusia. Kadang-kadang boleh berlaku juga pada sesiapa. Tetapi cuba kita perhatikan apa beza perasaan manusia yang datang tadi apabila dia dipandu oleh iblis ataupun syaitan tadi. Cuba lihat ayat ke-9, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berkata, uqtulu Yusuf. Kalau macam tu kita bunuh je lah Yusuf. Sampai tahap bunuh. Kita bunuh je lah Yusuf. Tapi berat sangat kot. Takut melampau sangat kata bunuh. Awiturahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Ataupun paling tidak, kita pergi carilah satu tempat yang kita boleh buang Yusuf ni, sehingga kan dia boleh, dia boleh jauh dari pada mata ayah, sehingga ayah boleh lupakan Yusuf ni. Lepas tu kita datanglah berbaik-baik dengan ayah. Pelik kan macam tu? Ada ke seorang anak yang nak meraih kasih sayang ayah dengan menghapuskan adik-beradik yang lain? Ini tak pernah berlaku kalau kasih sayang kepada ayah itu adalah kasih sayang yang sejati. Ternyata ada unsur dendam dan dengki di situ. Kerana apa? Nampak-nampaknya macam ke ada sesuatu ni. Silap-silap Yusuf ni yang jadi Nabi lepas ni. Kan kita dah bincang sebelum ni. Mereka ni tertanya-tanya, siapakah Nabi selepas ini? Mungkin aku, mungkin kau. Dan perangai ini sebenarnya juga ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu pengakuan Abu Jahal sendiri ketika mana ditanya, kenapa kamu nak lawan sangat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kamu nak lawan sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia kata sepatutnya Abu Lahab, kalau tak silap Ustaz, Abu Lahab. Dia kata, kenapa aku lawan Muhammad ni? Sebab sepatutnya aku lebih layak jadi Nabi sebab aku ni pakcik dia. Kenapa jadi dia pula yang jadi Nabi? Disebabkan itu, dia menentang. Ada beberapa pemimpin Quraisy yang lain juga bila bertembung dengan kepentingan peribadi, dia rasa diri dia dah kurang sambutan, kurang sokongan dan sebagainya, kerana si budak kampung ni, kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ni tak ada apa-apa daripada tak ada duit, tak ada harta, mak ayah dah tak ada awal lagi, anak yatim. Tiba-tiba dia mengaku jadi Nabi, jadi kita nak jadi buat modal apa lagi nak supaya orang ikut kita? Sebab dia dah jadi Nabi, mesti orang ikut dia. Sebab tu dia lawan. Begitulah sifat manusia yang mana akhirnya menjerat mereka kepada satu perbuatan yang mana apabila iblis ni dapat kesan satu-satu perasaan yang tak baik ada pada diri seseorang, maka dia akan datang untuk menawarkan idea-idea. Kalau kita perhatikan, biasanya perasaan tak puas hati tu, kalau kita tak layan dia akan berhenti ataupun padam begitu saja. Tetapi apabila kita layan, daripada perasaan tu dia datang satu rancangan, kemudian seakan-akan nampak je rancangan-rancangan itu langkahnya apa, step pertama, step 2, step ketiga. Maka ulama sebut, saya ingat guru saya Ustaz Abdullah Alamin, dia sebutkan, dia kata, kalau dah ada rancangan sampai tahap nampak dah step-step tu, ketahuilah bahawa itu adalah hasutan syaitan sudah memainkan peranan. Tadi tak puas hati saja tu baru perasaan. Tapi bila sudah ada rancangan, confirm, insya-Allah inilah
khutuwati syaitan. Rancangan ini adalah rancangan langkah-langkah syaitan. Contoh perasaan, aku tak puas hati betul lah dengan kawan roommate aku ni. Ini. Itu perasaan kadang-kadang dimainkan. Kita main perasaan naluri kita. Tetapi, tengoklah, esok jaga. Esok aku nak buat macam ni. Dia dah mula dah datang hasutan syaitan dah bermula. Begitu. Dan mereka ni, abang-abang Nabi Yusuf ini, bila mereka berbincang, perasaan mereka sepakat untuk melakukan kejahatan. Ni kita kata apa? Kuatnya ukhuwah mereka, persaudaraan mereka sesama mereka, tetapi persaudaraan yang songsang, iaitu satu kumpulan yang berpakat bukan untuk membuat kebaikan. Bukannya mereka ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tetapi mereka ni apa? Ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bukanlah mereka ni berpakat untuk melakukan kebaikan dan menguatkan takwa, tetapi mereka ni berpakat untuk melakukan al-ithm, iaitu dosa-dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Maka yakinilah bahawa bersama-sama dengan mereka itu sudah ada syaitan yang telah pun meresap ke dalam perancangan mereka. Sehingga kan idea mereka ni, kalau kita tengok, manusia biasa takkan terfikir nak buat macam ni. Tetapi apabila syaitan masuk campur, dia boleh keluar idea macam ni. Ideanya apa? Kita buatlah dulu jahat sungguh-sungguh. Sampaikan Yusuf ni kalau nak mati, bunuh pun tak apa. Ataupun kalau tidak pun kita buang jauh-jauh supaya ayah dah lupa kat dia. Nanti kita akan jadi orang soleh balik lah lepas tu. Idea dia. Tengok. Ini iblis punya kerja. Nanti kita jadi baik lah. Kita taubat lah. Kita dekatilah ayah kita dengan baik. Kita nak layan ayah kita ni sebenarnya. Kita nak berbakti pada ayah ni sebenarnya. Menjadikan mereka justified perbuatan jahat itu untuk melakukan perbuatan melakukan perbuatan jahat tadi, dengan kononnya, dengan alasan nak melakukan kebaikan selepas itu. Dalam Islam, ia haram. Ia adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Iaitu apa? Matlamat tidak menghalalkan cara. Macam mana matlamat sekalipun betul dan baik, tetapi dengan cara yang tidak baik, di dalam hukum Islam, kita berpandukan sesuatu yang kita nak laksanakan, mestilah melalui jalan yang halal, jalan yang barakah, untuk menghasilkan hasil yang barakah. Mustahil kita nak dapatkan hasil yang barakah daripada perencanaan dan pelaksanaan yang haram dan juga perkara-perkara maksiat. Kalau berlaku benda ni, berlaku dalam kehidupan kita, yakinilah bahawa langkah-langkah syaitan sudah mula masuk dalam kita. Talbisul iblis, iaitu bisikan-bisikan iblis ini sudah mula masuk, menyebabkan kita nampak apa yang kita nak buat ni sebenarnya benda baik. Sedangkan kita tahu kita sedang berpura-pura dalam perancangan kita bahawa perancangan kita baik, sedangkan sebenarnya perancangan kita ini adalah perancangan yang jahat. Kita sambung ayat yang ke-10. Qala qailun minhum. Dalam perbincangan mereka itu, tiba-tiba salah seorang daripada mereka, iaitu abang-abang Nabi Yusuf ini, berkata, mungkin ada sikit lah, dia kata terkejut juga dengan serius betul ni sampai nak bunuh-bunuh ni, kan? Sebab dalam perbincangan tadi macam-macam, bunuh je lah ni, dahsyat, kan? Jadi mungkin dia kata, jahat sangat tu bunuh tu, kurangkan sikit kejahatan kamu. Ada juga orang yang macam tu, kan? Nak juga buat jahat, tapi tak naklah jahat sangat, jahat sikit tak apa. Ni pun ni satu penyakit juga. Tapi kononnya dia lah yang paling baik lah dalam kumpulan ni. Bukannya nak menghalang daripada melakukan tu, tapi kurangkan sikit lah, jangan lebih-lebih sangat. Apa dia? Idea ni pun boleh tahan juga, kan? Bukanlah kata menghalang daripada kejahatan. Kurangkan sikit. Bunuh tu berdosa besar tau, kan? Bunuh ni dosa besar. Ada dalam 13 tu, bunuh orang ni dosa besar, masuk neraka. Habis tu kita buat yang ni kecil sikit, at least masuk neraka pun sikit, tak lama sangat. Okey, lepas tu nanti kita taubat masuk syurga balik. Bijak betul. Inilah permainan iblis, permainan syaitan yang menjebakkan segala manusia ni. Apabila dia melalui jalan-jalan syaitan ini, dia nampak jalan itu pada awalnya nampak baik, tetapi sebenarnya dia menjurus kepada
perkara-perkara yang merosakkan diri dia. Inilah yang berlaku saban hari, saban kita kata saban waktu sejak daripada zaman Nabi Adam alaihi salam berlaku pada dua orang anak Nabi Adam itu, yang mana daripada perasaan iri hati dan dengki tadi, tak puas hati, datangnya perancangan kemudian nak bunuh dia atas dasar apa? Nak bunuh atas dasar nak menghapuskan persaingan, tetapi akhirnya menyebabkan fa'asbahu nadimin, menjadikan mereka itu orang-orang yang orang-orang yang menyesal akhirnya. Dan inilah langkah syaitan. Kata seorang daripada mereka ni, dalam riwayat ada dua orang lah. Ada dua orang nama yang disebutkan, tapi saya tak nak pergi ke situ sebab itu pandangan orang ulama berkaitan dengan itu. Dan nama-nama ni saya tak nak spesifikkan sangat sebab dia berada dalam daerah khilaf. Dia tidak dipastikan betul-betul nama tu, tetapi pendapat. Baik. Salah seorang daripada tu, poinnya adalah Al-Quran sebut salah seorang daripada mereka, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jub. It's good idea. Apa dia? Jangan bunuh. Bunuh ni nanti kita kena bertanggungjawab, banyak panjang lagi cerita, kan? Apa nak buat? Wa alquhu fi ghayabatil jub. Kita campakkan di dalam perigi. Ghayabatil jub, iaitu perigi ini disepakati oleh para ulama, dan kata Qatadah, salah seorang daripada ahli tafsir, mengatakan di manakah letaknya ghayabatil jub ini, disebutkan oleh Qatadah dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir. Qatadah menyatakan bahawa ghayabatil jub ini adalah bi'ru Baitul Maqdis, di telaga yang terletak di Baitul Maqdis. Kenapa telaga ni dipilih? Ghayabatil jub, iaitu satu telaga yang mana pada kedalaman yang tak dapat dicapai oleh manusia, melainkan perlu ada alat-alat dia yang tertentu, dan dicampakkan di situ dengan tujuan yang tertentu. Kata dia, yaltaqifuhu ba'du sayyarah, supaya ia dipungut oleh as-sayyarah, sebahagian daripada as-sayyarah. As-sayyarah ni dalam arti kata al-kafilah, ataupun rombongan pedagang. In kuntum fa'ilin, jika kamu betul-betul nekat nak buat. Ini idea, kalau kita sepakat, boleh gazette lah, setuju buat minit. Kita boleh minit, nanti kita boleh execute, boleh dah buat bila-bila. Okey. Ghayabatil jub ini berada di tanah Baitul Maqdis, yang mana di sinilah tempat di mana Nabi Yaqub alaihi salam membesarkan anak-anak baginda yang kesemua ini, termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa dispesifikkan bi'ru Baitul Maqdis ataupun telaga di Baitul Maqdis ini, ghayabatil jub ini, adalah kerana apa? Kerana sudah dimaklumi oleh orang-orang ramai ataupun masyarakat pada ketika itu, telaga itu berada di laluan utama para pedagang yang melalui kawasan Baitul Maqdis. Ini satu apa dia? Kita kata maklumat kepada setting Baitul Maqdis, yang mana merupakan pusat kepada perdagangan dunia sejak daripada dahulu lagi. Maknanya Baitul Maqdis ini adalah pintu, gateway kita kata kepada benua-benua yang lain, benua Afrika, benua Eropah, dan benua Arab ataupun Jazirah. Maka memang takkan sunyi laluan itu daripada orang ramai, dan kita nak buat ni pun memang sengaja untuk kita pastikan dia diambil oleh orang yang lalu lalang, kemudian dibawa pergi. Kenapa dia dah tahu nak pergi jauh? Nak bawa, kalau jumpa dengan Yusuf ni, mereka akan ambil dan bawa pergi jauh, sebab mereka tahu itu adalah laluan utama perdagangan yang mana merentas benua dan merentas negara pada ketika itu, hatta ke Mesir sekalipun, menggunakan laluan tersebut. Dan inilah apa yang mereka nak laksanakan. Allahu Akbar. Wallahu ghalibun ala amri. Allah yang maha melaksanakan perancangan dia di atas perancangan yang lain. Bahkan Allah
boleh menjadikan atas perancangan-perancangan yang jahat itu sebagai, kita kata apa, pulangan kepada kehebatan dan kekuatan pada masa yang akan datang. Allah mengatasi perancangan-perancangan mereka. Dan kita akan lihatlah hikmahnya nanti selepas daripada ini, bagaimana Allah menyatakan sendiri lepas ni, wa kadzalika makkanna li Yusuf. Begitulah kami menyusun atur kehidupan Yusuf ini dengan turning point ini, yang mana turning point ini akan menjadikan Yusuf ini somebody pada satu hari nanti. So itulah yang berlaku pada ayat yang ke-10 kita bincangkan tadi. Mereka merancang sesuatu. Nanti kita akan sambung pada siri yang akan datang, apakah perancangannya. Dan saya sarankan sahabat-sahabat untuk baca, go through surah Yusuf ini berulang-ulang kali. Dan saya sebenarnya ada hajat kalau kita jadikan perkongsian kita ini satu target, di mana setiap kali kita tadabbur ayat ini, kita cuba hafal ayat-ayat di dalam surah Yusuf, yang mana mudah-mudahan selepas habis siri surah Yusuf ini, insya-Allah kita akan dapat menghafal surah Yusuf, insya-Allah. Ini satu surah yang berulang-ulang kali diulangi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyegarkan hati yang lemah ketika mana dirundung dengan kesusahan dan kesedihan. Maka surah Yusuf ini adalah surah pengubat, surah pengubat dan surah penguat. InsyaAllah kita tengok peristiwa yang berlaku ni, kita dah sebut dah tadi. Ibnu Katsir meriwayatkan bahawa saudara-saudara Yusuf yang berjumlah 11 orang, iaitu 10 daripada ibu-ibu lain dan Bunyamin daripada ibu yang sama. Peristiwa ini berlaku di Kan'an, Palestin. Mereka berasal dari keturunan Nabi Ya'qub yang menjadi permulaan Bani Israel. Kisah ini membuktikan bagaimana ujian dalam kehidupan keluarga ini boleh menjadi permulaan kepada perjalanan besar para Nabi dan umat mereka. Baik, kita ambil sikit nilai daripada tadabbur ini. Ibnu Katsir sebutkan ini merupakan titik mula fitnah besar daripada hasad dengki tadi. Perasaan cemburu yang tidak dikawal boleh membawa kepada perbuatan yang tidak terfikir, bahkan terhadap saudara sendiri. Ini permainan iblis, permainan syaitan. Dia tidak kenal siapa. Dia tidak kenal siapa. Anak Nabi ke, anak ulama ke, anak tokoh ke, anak siapa ke, dia tak kira. Yang penting kau manusia, layak untuk aku sesatkan. As-Sa'di mengatakan Allah mengingatkan bahawa walaupun Nabi Yusuf diuji, ia adalah jalan kepada kemuliaan akan datang. Al-Qurtubi pula menyatakan kecintaan ayah kepada anak bukan satu kesalahan, tetapi ujian kepada saudara mara untuk melawan hawa nafsu. Kadang-kadang kita ni sebagai anak, kita nak apa sebenarnya daripada mak ayah kita. Kadang-kadang kita silap apabila kita menilai kasih sayang kita kepada ibu bapa kita ni melalui bagaimana mereka kasih kepada kita. Saya selalu ulang sebut pada anak-anak murid saya kat sekolah dan sebagainya, bila timbul isu tak puas hati dengan mak ayah. Kita sebenarnya sayang mak ayah ni bukan semata-mata sebab mak ayah kita sayangkan kita ataupun mak ayah kita buat baik pada kita. Tidak. Akan tetapi kita buat baik kepada ayah kita dan mak kita ni kerana kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah yang mewajibkan kita ni melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah kita tanpa syarat. Bacalah dalam beberapa surah. Surah Luqman, dalam surah Al-Isra. Hatta cerita Nabi Ibrahim sendiri ketika mana ayah dia yang tak beriman tu menghalau dia daripada rumah kerana dakwah dia tak diterima. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sa'astaghfiru laka rabbi. Tak apa ayah buat macam ni kat saya, tapi saya sentiasa keep going untuk apa? Untuk sentiasa minta Allah ampunkan ayah, minta Allah ampunkan ayah. Sehingga bila? Sehingga ayah dia meninggal dunia. Sehingga ayah dia meninggal dunia dalam keadaan kufur, tak beriman juga. Dan Nabi Ibrahim sedih. Tetapi Allah kata sehinggalah Nabi Ibrahim meyakini bahawa ayah dia ni memang betul-betul musuh kepada Allah kerana tak nak beriman dan menentang risalah Islam, risalah akidah, risalah tauhid. Di hari akhirat nanti Nabi Ibrahim ni akan bertemu balik dengan ayah dia dalam keadaan ayah dia ni wajah dia sangat buruk. Dia jumpa balik dengan Ibrahim dan dia kata, hari ni aku tak nak ingkar dah kepada kamu wahai Ibrahim, dia kata. Nabi Ibrahim kata, itulah ayah, saya dah pesan dulu, saya ni Nabi, kenapa nak lawan cakap seorang Nabi? Dia kata, hari ni aku tak nak lawan lah. Bila tu? Bila berada di hari kiamat. Tetapi
masa telah pun terlambat. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan jannah atau mengharamkan syurga ini kepada alal kafirin. Innallaha harramahuma alal kafirin. Aku haramkan kepada mereka ini nikmat dan keampunanku ke atas orang-orang yang kufur bila berlakunya kematian dan hari kiamat. Hamka menyatakan bahawa hasad dengki adalah penyakit yang paling berbahaya walaupun dalam kalangan keluarga. Hatta, yang nak sebutkan tambahan kat sini, hatta penyakit hasad dan dengki ini apabila dia menyerang orang-orang yang mempunyai pengetahuan agama sekalipun, hasad dan dengki ini tetap mampu memberi impak kerosakan kepada hati-hati mereka, bahkan akan terjelma dalam tindakan-tindakan mereka yang mana kalau tidak dikawal, tidak diharmonikan, perkara ini akan menjadi satu polemik yang lebih besar yang akhirnya menjadi fitnah kepada umat itu sendiri. Dan kita lihatlah di zaman kita ini apabila berlakunya kecelaruan di dalam kalangan orang-orang yang membawa agama, menyebabkan masyarakat makin jauh daripada agama, menyebabkan persepsi masyarakat makin benci kepada agama. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan apa yang berlaku kepada orang-orang agama ini sentiasa Allah jaga hati mereka untuk menyatakan kebenaran, tetapi kita minta jugalah kepada Allah agar Allah menyampaikan hikmah kepada mereka di dalam mereka berselisih pendapat sebagaimana yang diamalkan oleh para ulama kita terdahulu, insya-Allah. Baik. Dan jadi refleksi kepada diri kita. Yang pertama, hasad dengki boleh menjadikan seseorang buta dari kasih dan hikmah, bahkan sanggup merancang kejahatan terhadap darah daging sendiri. Soalan pertama, pernahkah aku merasai iri hati terhadap kelebihan orang lain? Macam mana kita nak tenangkan hati kita ni apabila perasaan iri ni timbul? Kata Nabi SAW dalam mafhumnya, ada iri yang ada jenis hasad yang boleh kita ada dalam diri kita, iaitu satu saja, silap saya, iaitu apabila kita melihat orang lain buat kebaikan lebih daripada kita, orang lain beriman lebih daripada kita, orang lain berilmu lebih daripada kita, pada masa tu kamu merasailah sikit perasaan hasad itu supaya kamu melaksanakan usaha untuk bersama-sama dengan mereka, ataupun menandingi mereka dalam kebaikan. Itu hasad yang terpuji ataupun iri hati yang terpuji. Allah sebut sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Perlu berlumba-lumba. Kalau tengok orang ke depan jangan duduk diam, tak apalah bagi dia lah, kan. Tak boleh. Kita kena kuatkan juga ikhtiar kita untuk kita bersama-sama dengan mereka, bahkan kita nak melebihi mereka, tetapi dalam kerangka ubudiyah kepada Allah dan dalam kerangka ikhlas untuk meningkatkan kualiti kehidupan dan diri kita. Bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kadang-kadang dia iri hati ni dia siku orang tepi, dia pijak orang bawah sebab dia nak naik. Itu tak boleh. Baik, yang kedua, soalan kedua, bagaimana aku melatih diri agar bersyukur dan redha atas nikmat yang Allah beri walaupun tidak sama rata? Apakah langkah konkret yang boleh aku ambil untuk membersihkan hati daripada hasad dengki ini? Allahu Akbar. Hati ini persoalan yang sukar dikawal. Hatta diri kita sendiri, bermohonlah kepada Allah untuk menenangkan hati kita ini. Antara doa yang kita boleh amalkan apa dia? Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana. Tetapkan hati-hati kami ini ala ta'atik, di atas ketaatan kepada-Mu. Ataupun ada lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antaranya Rabbi ati nafsi taqwaha. Rabbi ati nafsi taqwaha. Ya Allah, Tuhanku, datangkanlah pada diri aku ini takwa kepada Kamu. Wa zakkiha, dan bersihkanlah hati aku ini. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah saja yang mampu untuk membersihkan hati aku yang kotor ni. Sedarilah di ketika mana kita rasa tak puas hati dengan orang, kita rasa benci pada orang, kita rasa hasad pada orang, bahkan kita terfikir nak buat sesuatu yang tak baik pada orang, sebutlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebutlah banyak-banyak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini satu ikhtiar Allah
jaga diri kita sentiasa. Begitulah, insyaAllah boleh manfaatkan ruang ni untuk reflect pada diri dan peribadi kita tentang pengajaran daripada kisah ini. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan ini pada sesi yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu saya minta maaf banyak-banyak atas kekurangan dan kelemahan diri, dan saya mohon apa yang kita dapat ini boleh sharekan kepada kawan-kawan, contohnya dekat kampus ke ataupun di tempat kerja ke. Kita boleh share dalam grup sebagai catatan, ataupun kita boleh share sebagai dalam bentuk grafik dan sebagainya. Manfaatkan ruang-ruang ini untuk kita melakukan kebaikan bersama, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga Ustazah Azira, Tuan Haji Syarudin dan sahabat-sahabat yang lain, siswa dan siswi yang mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Dalam pertemuan akan datang, mudah-mudahan Allah berikan peluang kepada kita untuk meneruskan kisah ini. Aku qouli hadza, nastaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.